Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Brother Qayyum masih sore lagi pasal keyakinan dan tak yakin tu. Dah dapat move on lah. Dah kurang. Yang Orang dah tambah yakin. Orang dah yakin. yakin. Tak ada, anak tahu ni, adakah orang di rumah yakin dengan jawapan kau berikan minggu lepas tentang mengangkat jenazah, tentang berkabung? Adakah isu-isu tu menimbulkan apa-apa? Alhamdulillah. Dengan berkat doa Ustaz, selamat. Bila Ana balik tu Ustaz, selamat. Alhamdulillah, sebab tu nampak Ana masih ada ni. Kunci masih boleh buka. Walaupun sebenarnya bila kita cakap ni, kita boleh tahu pun outcome dia apa. Tapi tak apalah, doa lah ya. Kita doa. Husnuzon. Ni aku repeat lagi walaupun sekarang ni kita tahu dia punya outcome kita belum tahu. Belum confirm pun. Tapi kita bersangka baik. Betul. Yang akan melakukan tu pun bukan orang lain dengan aku. Nasib baik aku insya-Allah selamat. Pasal aku tapis kata-kata aku. Alamak. Sensitif lah. Itulah. Lain kali awak semua jangan tanya soalan-soalan macam ni. Don't put us at the end of the sword. Jangan salah. Don't put you at the end of at the edge of the sword. Yeah. Baik, jadi alhamdulillah kita pun sudah selamat. Kita sudah sampai semalam hari Tasyrik Ustaz Hari 16. Tasyrik dah dan insya-Allah segala proses penyembelihan sudah pun berakhir selesai dan anak-anak kambing itu sudah pun dalam perjalanan ke Singapura. Jadi sahibul korban ataupun yang peserta-peserta yang aku pergi tengok sana. Padahal aku tengok sini. Okay, anyway, tengok sini. Okay. Peserta-peserta yang mengambil tempahan korban melalui Masjid Abdul Razak akan dapat dihubungi lah tentang Dapat daging bila. dapat daging bila and all that. Okay, so just stay put. Kalau ada apa masalah boleh berhubung dengan pihak masjid lah kalau ada yang kita boleh bantu. Baik, kita sudah sampai ke episod. Ini episod berapa 23. Yes. Alhamdulillah, diam tak diam. Dah 20 lebih ya. 20 lebih. Kita mula daripada bulan Januari. Januari dan sekarang sudah pun ingin bulan 6. Bulan Jun. Kita dah ke episod ke-23. Kita tidak akan sampai ke sini kalau tidak dengan izin Allah dan juga sokongan padu daripada kita punya pengikut-pengikut yang selama ni setia mengikuti kita dan juga menghantar-hantar. Ada komen-komen juga yang diberikan. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawabnya. Baik, sekarang kemarin Ustaz, kita ada cakap tentang kalau imam tengah ambil wuduk, makmum angkat takbir kan. Itu last kita cakap. Okay. Last. Jadi kita dah establish baik sembahyang sendiri kan dengan macam itu. Kenapa pula kena ambil imam sedangkan imam tengah ambil wuduk. Baik, kita recap sikit tentang bab niat dan takbiratul ihram tu. Soalan tu banyak kepada boleh tak kalau niat belum habis tapi kita punya ucapan takbir dah habis. Ustaz dah settlekan tu. Kalau siapa yang ingin lebih penjelasan sila ke episod yang kemarin tu untuk mendengar penjelasan dari Ustaz. Jadi banyak juga Ustaz dah cover. Sekarang kita niat dah cover, settle. Juga yang kalau orang yang ada masalah dengan was-was was-was tu quite common. Tapi jangan takut, jangan gentar. Perkara tu tetap kita boleh ada jawapannya. Itu kita masukkan, kita baca niat tu dahulu sebelum kita mengambat takbiratul ihram. Bukan untuk semua. Ini khusus untuk menangani masalah was-was tu. Jadi kalau Atau yang susah nak masuk niat. niat. Dia tak boleh buat 2 kerja dalam satu waktu. Tak boleh buat. Actually 3 lah. Angkat takbir lain, angkat tangan lain, sebut lain, niat lain, 3 lah. Betul. Anda tengah cuba, jangan ketawa untuk takut mengundang komen-komen yang lagi akan mempersoalkan. Anda pun tak banyak orang yang yakin dengan Ustaz. Okey, jadi jadi kita dah settle bab niat, alhamdulillah. Sekarang ke takbiratul ihram. Jadi dia takbiratul ihram. Jadi mungkin Ustaz nak continue yang kita recap dulu lah. Baik. Pasal jadi kita dah mention few things about syarat takbiratul ihram kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi kemarin waktu tempoh hari tu kita dah bicarakan berkenaan dengan sebahagian daripada syarat-syarat sah tabiatul ihram. Di antaranya mesti gunakan lafaz Allah dan juga mesti gunakan lafaz akbar. Dia tak boleh tukar Allahur Rahim, Allahur Rahman, Allah Zal Jalali wa Ikram, tu tak boleh. Allah Zal Jalali wal Ikram. Allahul Qayyum tak boleh. So tu tak boleh pakai. Kalau Allah Zal Jalali wal Ikram ada can niat dia masuk. So dia kena peti lah. So there's no such thing, kita boleh tukar benda lain. Dan tahu apa nama dia, dan kita tak boleh tambah lafaz wow, perkataan wow di hadapan. Tak tahu dah mention tak kemarin. Maknanya tersebut Wallahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. So dia tak boleh tambah kat situ. Dan apa lagi kita dah mention, dia tak boleh ada gap between Allah dan Akbar. Dia tak boleh Allahu senyap, Akbar. So kalau gap dia lama, maka dia kena repeat balik Allahu Akbar dia tu. Tapi kalau dia sekejap, dia nak ambil nafas semput, Allahu Akbar, tu okey, sebab. Ataupun kalau dia niat, dia berhenti tu pasal memang dia nak berhentikan, sengaja nak putuskan Allah, apa antara Allah dengan Akbar tu, maka dia kena repeat balik lafaz tabiatul ihram dia tu. Dia tak boleh Allahu, Imam mahu kau kan ni, Imam meninggal ke apa ni? Takbir masih ke atas ni. Bagai Akbar. Okay. So Imam tu nak kena repeat balik. Mati berdiri. So Imam tu nak kena repeat balik. Banyak contoh, ya Allah. Okay, start form hari ni sebenarnya. Start. Dan kita tahu juga apa namanya, boleh tambah satu lagi nama Allah kat situ. Tapi lebih baik tu dia tinggalkan. Okay. Tengah-tengah kan? Yes. Allahul Azimul Akbar. So dia dibolehkan, tapi afdal untuk tinggalkan lah. Dalam hukum mengatakan tu namanya khilaful aula, maknanya tinggalkan lebih baik. Dia tak boleh tak makruh. Pasal ada sebab je. Tu nanti tahun depan kita boleh cakap kenapa dia tak cakap. Tahun depan. Ya, dia tahun 15 tahun. Baik. Yakin tak? Lagi berapa hari je? Lagi berapa minggu je? Tidak, berapa hari je lah. And then apa lagi? So tu di antaranya, dan dia di antara syaratnya lagi, dia tidak boleh memanjangkan huruf ba tu. Allahu Akbar. Yang dibolehkan tu lafaz Allah tu boleh panjang. Huruf lam je. Allah tu boleh panjang sepanjang 14 harakat. Kalau lepas tu boleh sampai. Tu maksimum. Dia nak sebut tu niat dia tak masuk-masuk. Allah usalli tak masuk-masuk. Dia tak masuk-masuk. Dia maksimum tu allowance is 14 harakat. Kalau tak masuk, start balik lah. Start balik lah. Pingsan. Kita cakap boleh buat sebelum kita that's why untuk orang macam ni, niatlah sebelum start balik. Nampak sah tak boleh buat revision. Okay. And then di antara syarat lagi, dia tak boleh panjangkan huruf alif di hadapan. Allahu Akbar. So jangan salah tempat panjang. Dia lam dia tu yang panjang, bukan alif dia yang panjang. Pasal dalam bahasa Arab, kalau dipanjangkan huruf alifnya tu, dia akan jadi tanda soal. Lepas tu dalam Quran kan orang kata Qul a'azzakaraini. Kan dia a'azzakaraini itu tanda soal. Adakah? So dia akan tambah, adakah Allah tu maha besar? Mana jadi lari. So dia tak boleh panjangkan huruf alifnya, tapi panjangkan huruf lam je. Allahu Akbar. Jadi dekat situ dia boleh panjangkan, bukan huruf alifnya. Dan of course bila kita melafazkan tabiatul ihram tu, make sure kita dah dalam keadaan menghadap kiblat. Bukan sambil nak bangun macam kita ketuk macam transformer, terus bangun terus Allahu Akbar. So tak boleh. Dan sudah stable betul-betul kat depan kiblat. Bukan belakang kiblat, tepi kiblat, bukan. Betul-betul kat depan kiblat. Okay? Boleh? Boleh tak? Okay. Dan of course tabiatul ihram tu kita mesti lafaz. Maknanya kita mesti dengar suara kita lafazkan Allahu Akbar. Tak sah baca tabiatul ihram tu dalam hati. Tak boleh just betul dulu.
Yang kat belakang ni pula, bila imam ni nak takbir, dia dah. Apa dia sujud? Dia cuma nampak satu makmum kat depan, saf pertama dah sujud. Dah sujud. Dia kat belakang tengah tunggu. Tunggu nak takbir. Imam dia pemalu. Oh, ya. Segan lah, imam dia segan. Segan kau jadi makmum lah. Seolah-olah jadi imam. Okay. So ini di antara syarat-syarat takbiratul ihram, dan juga kalau dia itu sembahyang jemaah, takbiratul ihram tu mesti lepas imam punya takbiratul ihram. Lepas imam habis akbar, baru makmum start Allahu akbar. Kalau imam masih Allah, makmum jangan lawan taukid tu masuk Allahu akbar. Makmum sembahyang tak sah. Pasal imam belum masuk sembahyang lagi. Imam masih Allah, dia tengah masuk niat dia, tengah usolli. Sekarang kan Allahu akbar. Siku tu makmum. Baru kau tahu. Sudah cepat sikit. Oh, man. Aku ada tengah nak masuk niat. Usolli kat belakang Allahu akbar. Jadi sembahyang dia punya makmum yang takbiratul ihram selepas imam habis bar, baru makmum masuk. Okay. Bukan bila imam tengah takbiratul ihram makmum masuk. Sembahyang tu tak salah sembahyang dia tu. Pasal dia nak ikatkan imam, sembahyang dia dengan imam. So kalau imam belum start, dia ikut siapa? Make sense? So ini kita bicarakan berkenaan dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Of course bila kita bicarakan tentang takbiratul ihram ni, dia ada sunat-sunat dia. Sunat-sunat dia. Kalau dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, di antara sunat-sunat takbiratul ihram, dia mula angkat tangannya itu bila dia mula sebut Allah. Okay. So maknanya dan akhir bila jarinya sudah sampai di telinga. So Allahu akbar, baru tak. So ni yang dalam mazhab Syafi'i. Bila dia nak angkat tu Allahu akbar, baru letak tangan. Bukan Allahu akbar. Tapi semayangnya sah, cuma ni sunat saja. So tak payah condemn orang. Dia ni tak tahu ni, bodoh ni. Orang macam gini. Bukan macam gini. So dia cakap angkat sebelah dia. Salah. Kau jangan jadi makmum dia. Dia tak tahu betul tak boleh tengok. Ini tak pergi sekolah. Imam lah dulu memang ada mesilat. Itu jam dekat ada sidekick kat sebelah. Dia baru tengah gini kenapa pula ada member kat sebelah dia diam? Dia diam. Macam biarkan budak ni. Dia nak tengok dia nak tengok. Allah, sekali pula tu. Salah. Sini lah. So dia hukumnya sunat saja. So kalau dia nak buat cadar apa pun terserah. Tak nak angkat tangan langsung pun sah sembahyang. Cuma benda ni sunat saja. So dia angkat Allahu akbar, baru letak tangan. Allahu akbar. Begitu. Yes, tangan dekat sini bar. So that's why dalam semayang kita cuma ada 4 tempat yang kita disunatkan untuk baca takbir. 4 tempat. Of course yang first one is bila takbiratul ihram. Satu. Yang kedua bila kita nak rukuk. Okay. Ni yang angkat tangan, angkat tangan. Yes. Yang sebut Allahu akbar tetap kena buat lah every change of hukum kan? Yes, correct. Rukun, sorry. Itu pertama ketika nak takbiratul ihram. Yang kedua ketika nak rukuk. Kemudian yang ketiga ketika bangun daripada tahiyat awal. Okay. Yang ketiga bila bangun daripada i'tidal. Sami Allahu wa hamidah. Sunnah angkat tangan. Okay. Yang keempat bila bangun daripada tahiyat awal. Walaupun dia makmum masbuk. Walaupun dia masbuk. For example, dia masuk imam rakaat kedua. Imam tengah tahiyat awal. So dia ikut imam. Maknanya dia masuk, for example, maghrib rakaat kedua lah. Imam dah rakaat kedua. Jadi imam bila lepas sujud kedua tu, imam akan bangun duduk tahiyat awal. So dia pun akan ikut. Makmum kena ikut. So bila imam bangun rakaat ketiga, dia walaupun dia belum rakaat kedua, belum rakaat ketiga lagi, boleh kerana dia bangun daripada tahiyat awal, tetap dia sunat angkat tangan. Walaupun dia masbuk. Kalau dia masuk last dia tengah imam tengah tahiyat tahiyat akhir. Tak, kalau dia masih belum tahiyat awal, for example dia boleh jadi rakaat pertama. Ya dah, maksudnya dia bangun daripada dia masuk je bilik hari Khamis lah, terutama hari Khamis. Ada members kita kan dia buka puasa lama kat belakang. Jadi imam dah sembahyang maghrib. Dia masuk imam tengah tahiyat akhir, dia pun join lah.
Lepas imam kasih beri salam, dia bangun lah untuk rakaat dia yang pertama. Yang itu sunat tak untuk dia angkat tangan? Tak. Oh. Yang whatever it is, kalau kita ikut imam bangun daripada semaya, okey, kalau kita sendiri kita bangun daripada tahiyat awal, sunat angkat tangan, walaupun kita ikut imam yang bangun daripada tahiyat awal. Specifically for tahiyat awal sahaja. Okey, alright. So takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangun dari tahiyat awal. Alright. So nak sujud tak sunat angkat tangan. Sujud tak sunat. Nak duduk antara dua sujud tak sunat angkat tangan. Ini cuma tak sunat saja. Tapi kalau orang tu buat tak apalah. Mungkin dia tak tahu. Daripada sujud tu dia nak Allahu Akbar, tu dia duduk. Waktu dia nak sujud kali kedua, dia angkat tangan lagi, dia sujud. Aku dah akan kau mesti nak tanya. So dia bukan kata dia tak sah lah. Bukan tak sah. Yalah, tapi tak sunat lah. Yes, correct. Dengan mengundang fitnah. Ya, lagi satu additional movement lah. Then you are just down with one major movement. Kan tiga kan? Tiga pergerakan yang besar akan membatalkan ikut Imam Syafi'i. So kalau dia bangun daripada sujud, duduk, tu dah satu. Dia pergi pandai-pandai angkat tangan, dah dua. Kira lagu satu lagi, dia angkat tangan nak garuk ke apa, dah batal lah. Berturut-turut dah. Berturut-turut. Dia daripada sujud tu dia dah gatal tau. Dia berturut-turut tau. Sekarang tengah sujud ni, dia punya belakang telinga dah gatal. Dah gatal dah. So dia gini lah. Dia pun bangun, satu. Allahu Akbar. Ada bunyi lagi. Apa lu tepuk-tepuk dia cakap? Dia batal yang balik. Asal cakap kan batal. Dia semayang main tepuk-tepuk. Kini dia tak tinggal beri. Main lah Ustaz ni. Okay. So tu sunat yang pertama, angkat tangan. Of course bila kita semayang hari raya, every takbir tu kita sunat angkat tangan lah. Okay. Semayang hari raya. Kan kita ada 7 takbir rakaat pertama. Yang 5 kali takbir rakaat kedua. Sunat juga. 7 kali, 5 kali pun still sunat. So kalau imam terlajak pun still sah juga. Kamu tak payah subhanallah. Subhanallah, hari raya lah. Bukan semayang subuh. For example. Tempoh hari je lah semayang raya tu kemarin tu. Alhamdulillah tak berlaku. InsyaAllah. Amin. Amin. Sekarang cakap amin dulu. Amin. InsyaAllah betul. Okay. So tu yang pertama. Yang kedua, ni dalam mazhab Syafi'i, mengangkat tangan tu separas bahu, atas bahu dan selari dengan telinga. Tangannya, dia punya ibu jari. Jari sama dengan anak telinga. Ini. So ni hukum maknanya tapak tangan ni dia menghadap kiblat. But of course, angkat tangan ni hukumnya sunat. So kalau dia macam-macam cara pun, maknanya sah lah. Semayang still sah. So dia semayang tu make sure dia angkat tangan tu, angkat tangan, tapak tangan menghadap kiblat. Bukan angkat karate. Ini. So ini karate. Betul. So kalau dia tak angkat tangan langsung pun still sah. Dia tak tahu, dia lepas siwak terus tak tangan. Terperanjat orang belakang. Abang Imam tak kasi can dah. Terus dia Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia tak tangan. Tetap semayang dia sah. Jadi maknanya Ustaz, bila angkat tangan tu, tangan palm kita nak kena face kiblat lah. Sunat. Sunat lah. Gini tak boleh lah. Kan. Jadi kalau nak gini lagi baik tak payah angkat lah. Taklah, kau ni jangan cakap macam itu. Ada orang yang tengok kita ni dah berapa tahun-tahun tu ada buat macam itu. Bukan salah. Cuma tak sunat lah. Yang disunatkan face gini lah. face atas daripada bahu. Ada tak orang ada few understanding of certain hadis lah. So ada pendapat-pendapat lain. So ada kata macam gini, ada yang macam gini. Tapi of course kalau perempuan tu separas dada lah. Mai dia tutup, tak boleh macam membuka. So kalau lelaki macam gini, malu nama dia. Dia malu. Dan so lain kali episod aku tak duduk lah. aku ni je. Sikit je. Sending lah. Apa sal mula Imam ni menyending. Astagfirullah. Dah lah, angkat kecil-kecil. Lelaki gitu. Okay, orang perempuan yang begini. Yes.
And then of course bila sunat setelah takbiratul ihram tu meletakkan tangan. Meletakkan tangan di antara pusat dan dada. Okay. Dia kalau ikut mazhab Syafi'i tu dia letak tangan tengah, lepas tu ke kiri sikit je. Tak sampai habis. Ini sunnah hang tua. So dia tengah je, kiri sikit. Dah cukup. Tak bayar sampai habis. Kena cakap tak? Kena stop pasal mungkin ada orang akan komen. So, kalau dia tepi sikit, kalau dia tunduk, ni sunat sakit perut. Tahan angin lah. Dah ini, sunat dah ini. So dia tengah, kiri sikit je. Oh, tengah, kiri sikit. Yes, kiri sikit je. Tak tangan langsung tak pula. So letak tangan ni pun ada pendapat lain. Ada kata bawah pusat, ada kata kat dada, ada kata kat tengah, ada kata tengah, kiri sikit. So dia ada pendapat. Okay? So kalau dia tak nak letak langsung pun tak apa. Ada yang ada dengar taruh kat dada. Ada few pendapat. Pernah nampak orang. Cuma kita cakap in generalnya ada letak tangan lah sunat dia tu. Cara letak tangan tu ada beza pendapat. Ustaz, contoh lah Ustaz, kita sembahyang Zuhur 4 rakaat. Pasal kan banyak pendapat. Kenapa kau cakap contoh sembahyang Zuhur 4 rakaat? Tak, contohnya kalau kita solat Zuhur. Okey, itulah. Dia tak ada contoh. Zuhur tu yang 4 rakaat melainkan kasar lah. Okey, ni. Jadi pasal dia banyak jadi 6. Jadi pasal banyak pendapat Ustaz. Jadi dia nak semua, dia nak pakai semua contoh. Jadi first rakaat, dia letak bawah pula. Second rakaat, dada. Okey, dia letak dada. Third rakaat, dekat sini. Fourth rakaat, dia sini tapi dia kiri sikit. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi dengan syarat dia tahulah hadis-hadisnya. Dia bukan ikut orang. Kadang-kadang ada orang ni dia nampak, ni nak buat style level lain lah. Mungkin dia ni bagus sekali. Mungkin dia punya betul. Lain semua salah. Dia tak tahu hal lah. Orang yang buat macam ni tu sebenarnya tangan kiri lagi pendek daripada tangan kanan. Dia tak tahu tau. Ada orang ada apa? Tangan orang tengah tahan sakit dada. So dia pegang dada dia. So dia ingat, banyak pegang dada. Ada orang tangan dia pendek. Tahulah, tapi nanti kan orang komen. Yelah, I'm just saying that ada orang tu buat tu bukan kerana hadis betul, tapi kerana sebab lain. Sebab fizikal dia. 4 rakaat kita boleh buat kalau kita kena pastikan yang kita tahu ada asal usul dalilnya lah kenapa letak kat dada, kenapa letak kat pusat ataupun menutup pusat. Yang ada anda dengar menutup pusat, yang ada atas pusat, ada yang kiri. Dia tahu. Tapi macam kita Ustaz, orang awam, orang salah. Macam mana ni pemalas. Mana pemalas nak buka kitab check. Based on apa Ustaz ajar Ana? Baik Ustaz Syed Yusof ke, Ustaz Omar ke. Jadi dia are my teachers, kan? Dia are our teachers. So dia cakap je, we take it as that is dalil. Boleh Ustaz? Sami'na wa ata'na Ustaz. Kira macam kalau kita betul-betul trust the person lah. Kita tahu dia takkan macam main tambocai, cakap main sembarang-barang, ada yang boleh ikut lah. Itu consider that is my dalil lah. Kira macam rujukan lah, rujukan lah. Okay. Kadang ada orang, maaf cakap Azad, ada dalam zaman sekarang ni ada orang yang akan bertanya macam itu. Tunjuk aku dalil dia, tunjuk aku hadis dia. Dan Ana akan cakap, kau nak dalil ke apa? Aku tahu, aku ikut guru aku cakap macam itu, aku ikut je. So, alright, jadi takbiratul ihram punya tu lagi satu sunatnya, bila dia nak lafaz takbiratul ihram tu, matanya memandang tempat sujud. Matanya memandang tempat sujud walaupun dia berada di hadapan Kaabah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i kata walaupun di hadapan Kaabah tetap sunatnya memandang tempat sujud. Pasal kita disunatkan pandang tempat sujud, bukan pandang kiblat. The idea is pandang tempat sujud, bukan pandang kiblat. So kalau memang kita punya hukum tu sunat pandang kiblat, maknanya memang kita akan pandang Kaabah lah. Tapi dia punya tu adalah sunatnya pandang tempat sujud. Walaupun kita kat hadapan Kaabah. Cuma biasalah orang kat hadapan Kaabah tu mesti nak emis dengan Kaabah, tengok termenung gitu lah. Tu at the end of the day kita harus tahu bahawasanya mana tempat sujud tu hukumnya sunat. Yang penting mata dia kalau bukan tempat depan Kaabah tu tak pergi jeling tempat orang lain lah. Phone baru nampak. Tak payah. Tu tak payah. Atau dompet orang ke apa terjatuh. Dompet. Asal ihram ni color lain Ihram color lain
Kau boleh contoh. Kau boleh contoh pun. Kalau telekong orang sebelah kalian lain okey juga. Ihram dia kalian lain. Kan cakap depan Kaabah. Tak kadang-kadang lighting. Nampak lain. Macam kuning. Tu haji tahun 96. Simpan. Dah simpan. Turun-temurun tak? Contoh pun agak-agak lah. Mungkin dia punya kain ihram tu turun-temurun punya. Dia tak pakai ihram Malaysia punya. Dia orang ada Malaysia punya logo tau kat situ. Pakai ihram dia. Boleh nampak. Tapi dia engrave ke apalah macam ataupun Boleh nampak obvious tak? boleh. Boleh lah. Dia hukum warna ihram tu sunat je warna putih. Oh, is it? Yes. Boleh lah pakai biru, oranye, Tapi purple. kau jangan try lah. Kau jangan try. one and only lah yang kalau pakai baju biru. Kau jangan Pakai try ihram biru. pula. Aku tahulah favourite colour kau biru. Kau jangan start. Mana? Apa pasal? Kita tengok yang channel tu, yang Mekah punya channel Ada satu kali tu biru air lah. aku rasa tu Ustaz Syamil lah. Syamil. Betul-betul Ustaz cakap sunat putih, dia pakai biru lah. Aku cakap aku nak pergi. Aku nak pergi tawaf ni. Tingkat satu boleh tawaf. Tengok. Syamil aku nampak kau lah. Biru lah. Ustaz biru pula. Oh, sunat aja warna putih. Warna lain kira makro lah. Oh, makro lah. Okey. Kain batik lepas pula ada member tanya boleh tak pakai yang bercorak ihram macam kain batik lepas. Okay, macam lepas. Okay, kita fokuskan pasal kita tak bahas haji umrah. Kalau nak tanya, nak tahu masa ni korang tanya hantar soalan. Okey, kita pun maaf tak ada itu sajalah. Okay. Di antaranya. Jadi kita rasa kami rasa bab Takbiratul Ihram kita akan berhenti di sini. Melainkan kita ada soalan-soalan mengenai Takbiratul Ihram yang akan timbul daripada yang menonton lah. Yes. Dan sebenarnya kita ada satu soalan yang diberikan oleh pengikut atau kita punya followers. Kita minta maaf kita tak dapat jawab pada kali ini. InsyaAllah kita akan jawab di podcast. Lagi-lagi aku tengok sana. Kita akan jawab tolong tak kita akan jawab soalan tu. Dia ada kena mengenai tentang makan tempat makan kita ataupun eating utensils di hotel. Alright. Jadi yang menghantar soalan tu kami minta maaf tak dapat jawab kali ini. InsyaAllah kita akan jawab di podcast yang akan datang. Yes. Baik. Ustaz ada apa pun nak? Tak ada. Baik, dengan itu kita akhiri podcast kita pada hari ini dengan juga ucapan terima kasih kepada yang menonton ataupun yang menempah kambing mereka dengan Masjid Abdul Razak. Terima kasih juga kerana ingin membantu kita mengimarahkan masjid yang kami cintai ini. Jadi dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.